Akhirnya saya rasa saya faham James Gunn punya Superman ni. Apa yang James Gunn cuba buat. Assalamualaikum, selamat datang ke Bob Perspective. Okey, setelah menonton trailer yang terbaru, yang terlatest Superman itu, Superman yang digembar-gemburkan, yang banyak yang tak suka dengan Superman ni. Saya okey. Saya okey dengan Superman ni, cuma saya ada komplain sikit pasal kostum dia jadi tu. Kostum tu bukan komplain pasal design. Design dia okey, cuma dia kenapa dia longgar. Kenapa dia macam ada kedutan kan bila dia duduk tu kan. Nampak dia baggy lah, sedikit baggy. Mula-mula saya tak faham kenapa James Gunn buat macam tu. Tapi bila hari ke hari, bila ada trailer ke trailer saya tengok dan adalah beberapa pendapat yang saya tengok, akhirnya saya rasa saya dah faham ke mana direction filem Superman ni. Superman ni sebuah filem dia nak memanusiakan Superman. Macam kalau Snyder dulu Man of Steel, dia nak mendewakan Superman tu. Dia diportraykan macam tu kan. Macam yang ini dia memanusiakan watak Superman tu. Memanusiakan tu bukan saja dari sudut dia punya emosi dia atau dia punya rupa ke apa, tapi keseluruhan konsep filem kan. Bila kita nampak dia, walaupun dia wataknya Superman ni alien yang ada superpower, tapi dia masih grounded. Dia grounded tu maksud saya dari sudut kostum dia. Kostum dia kita nampak baju biasa lah. Maksudnya dia nampak realistik lah. Nampak baju yang kalau Man of Steel tu dah macam baju tu dah nampak tak natural dan macam ketat, berkilat macam tu kan. Yang ni dia nampak masih macam manusia biasa. Dan dalam trailer pun kita nampak ada orang yang tolong dia masa dia terempas kat tanah tu. Ada orang tolong angkat dia. Kita nampak kat situ macam mana even Superman pun ada orang, dia masih okey orang untuk tolong dia. Dan masa dia diinterview oleh Lois Lane, kita nampak satu sisi yang best, kita nampak dia ada buat transisi suara. Mula-mula bila dia jadi Clark Kent tu, suara dia kecil kan, sedikit high pitch, sedikit kecil. Tiba-tiba bila dia nak start interview tu je, dia terus tukar low sikit suara dia dan lebih macho kan, macam Superman. Terus transisi watak tu. Dan tapi sepanjang interview tu kita nampak ada perubahan emosi yang berlaku bila dia dituduh atau niat dia nak membantu, nak hentikan peperangan, nak menolong orang daripada dibunuh. Tapi Lois Lane punya soalan tu dia lebih kepada rational punya soalan, realistik punya soalan, dan dia telah menjentik emosi si Clark Kent ni. Dia kata dia nak buat baik aja sebenarnya. Dia tak terlibat dengan apa-apa fahaman politik atau apa-apa negara. Dia punya niat memang 100% untuk buat baik. Dan benda tu disalah faham dan dia jadi triggered. Dia jadi macam dia ada, dia bangun tu dia macam ada sedikit emosi. Ada juga yang kata dalam filem ni dia ada 3 sisi. Selalu 2 je, Clark Kent dengan Superman. Tapi dalam filem ni ada satu lagi sisi, iaitu Kal-El. Dia punya nama masa dekat Krypton kan. Yang marah tu, dia orang kata itu adalah sisi Kal-El yang Kryptonian punya sifat. Saya tak pastilah benda tu. Just nak share je sebab saya rasa menarik juga pendapat tu. Dalam filem ni atau dalam trailer ni pun kita nampak Superman tu tak digambarkan terlalu kuat kan. Dia awal-awal trailer keluar itu je kita ditunjukkan dengan dia dah terbaring dekat salji tu dengan muka dah barai kena belasah dengan siapa saya tak pasti, dan datang anjing dia yang tolong dia bawa balik, dan dia ditolong lepas tu oleh robot-robot dekat dia punya tempat fortress dia tu kan.
Ya, macam saya katalah, dia digambarkan tidak terlalu kuat, dan lagi menguatkan pendapat saya yang mengatakan filem ni nak memanusiakan Superman, atau dia mengambil satu sisi yang lebih grounded untuk filem Superman tau. Even pembikinan filem pun saya dengar James Gunn dia gunakan banyak practical effect daripada CGI. Even kostum pun semua pakai kostum betul, dan robot yang digunakan tu pun saya mungkin rasa ada campuran lah, tapi robot yang dekat Fortress tu pun dia menggunakan practical effect. Tu yang watak dia terbang apa semua pun banyak dia gunakan kabel, saya rasa kan. Dia nak mendapatkan mood realistik tu. Saya rasa benda ni best tau. Benda ni kita dah lama tinggalkan sebab dah terlalu bergantung dengan CGI. Tapi bila dibuat balik, saya rasa dia akan memberi satu perasaan atau feel wujud benda tu. Kita tonton tu kita tahu benda tu wujud kan. Tapi of course lah, untuk mencantikkan lagi filem mungkin ada touch up dengan CGI kan. Saya suka sebenarnya gabungan ni. Macam contoh, kalau filem, saya peminat Ninja Turtle. Saya tak suka yang Michael Bay produce tu. Yang dia guna 100% CGI apa semua kan. Kenapa tak digunakan kostum macam filem 90 tahun 1990 tu, mungkin design tukarlah, tapi pakai kostum dan di-enhancekan, dicantikkan dengan CGI kan. Saya rasa lagi bagus. Kita boleh rasa wujud benda tu kan. So saya rasa zaman ni dah boleh kurangkan lah CGI tu, lebih kepada practical effect. So dia akan memberi satu kepuasan menonton yang lain tau, yang saya tak boleh nak explain. Macam satu part dalam trailer tu, mak dia kata nanti dia bersihkan boot dan ambil lah, nak ambil bagi kepada Clark kan. Benda tu macam rasanya macam benda-benda biasa, bukan benda yang macam superhero punya benda, type of benda kan. Macam mak ambilkan kasut, basuh. Dan last kali kita nampak dekat trailer yang um, dia terbaring dalam bilik dia, lepas tu ada anjing dia dekat atas badan dia kan. Part tu saya rasa dia menggambarkan selepas mula-mula tadi trailer tu dengan macam-macam action yang berlaku, dengan macam ada kaiju lah apa benda, watak yang macam-macam. Dan setelah dia terbaring dekat katil tu dengan anjing dia dan bilik dia, di dalam bilik dia yang bertampal-tampal poster tu, dia macam pada saya bagi mesej yang apa pun yang dah berlaku, kau ni superhero ke apa, lawan apa-apa, tapi kau tu tetap Clark Kent. Saya suka, setakat ni saya rasa saya makin suka dengan Superman ni. Harap-harap cerita dia tu pun memberi sesuatu benda yang tak membosankan lah, sesuatu yang saya harap dia best lah senang cerita kan. Okay, ada benda yang saya rasa saya tak sure pasal trailer tu. Bukan tak sure apa, saya rasa macam takut jadi tak best pasal terlalu banyak watak, dengan terlalu banyak action yang berlaku dalam trailer tu. Saya tengok banyak sangat watak, banyak sangat kejadian. Takut macam ada rasa menonton tu nanti berserabut atau kucar kacir. Tapi setujulah, sama-sama lah kita tengok nanti macam mana. Harap-harap best lah cerita dia. Setakat yang saya tengok sekarang ni, saya suka lah, saya suka. Actually sangat suka. Ya, tu je. Terima kasih kerana menonton. Cut. Okay guys, saya tertinggal satu benda lah. Tadi saya kata Superman ni digambarkan, awal-awal tu digambarkan tak kuat sangat kan. Bukanlah lemah. Dia tak terlalu OP, terlalu kuat. Macam Superman yang kita tengok dalam Man of Steel. Saya rasa benda tu bagus tau untuk sebuah filem superhero atau filem-filem action macam ni. Watak tu kalau buat terlalu kuat dari awal, dan dia punya lawan pun semua senang-senang je dia kalahkan, kita tengok kita akan jadi bosan. Jadi bila watak hero dia punya treatment macam ni, contoh kita ambil Dragon Ball lah, watak Goku kan. Watak Goku tu selalu dia jumpa lawan yang jauh lagi kuat daripada dia kan. Benda tu kita akan rasa macam menonton tu rasa seronok. Kita tengok dia punya struggle, macam mana susah pun dia cuba untuk menang untuk lawan. Dia punya semangat juang tu tak pernah luntur kan. Macam tu juga untuk filem Superman ni, saya rasa dia macam
Sebab kita tengok banyak banyak yang terjadi dalam trailer tu, banyak banyak dengan kaijunya lah, dengan berbagai-bagai watak yang ada, rintangannya terlalu banyak, dan struggle dia tu yang bila dia struggle untuk menang, walaupun dia punya lawan dia lagi jauh lagi hebat atau tentangannya jauh lagi besar, jadi dia punya struggle tu, dan bila dia struggle untuk lawan dan dia menang dan dia berjaya, benda tu yang kita akan jadi, kita akan hargai watak tu. So ya, yeah, saya rasa filem ni akan jadi macam tu. Mula-mula dia mungkin struggle, tapi akhirnya somehow dia akan terus berjuang, dan mungkin ada peningkatan daripada sudut kuasa dia ke kan, kita tak tahu. uh, Ataupun dia belum discover betul-betul dia punya real potential kan. So ya, yeah, itu pendapat saya.